kepada Allah SWT sebab dengan limpah dan kurnianya kita masih dikurniakan kesihatan dan dapat peluang untuk menuntut ilmu. Jadi sebelum kita mulakan kelas, saya nak semua baca doa sama-sama, okey? Semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, kamu semua boleh duduk. Terima kasih Ustazah. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, Ustazah nak tayangkan satu video di mana Ustazah nak minta kamu semua fokus dengan video ini. Lepas video ini ditayangkan, Ustazah ada soalan untuk kamu, okey? Okey. Okey, sekejap ya. Okey, fokus semua, fokus. Okey. Okey. Ustazah sebenarnya ada buatkan satu slide untuk kamu semua tentang high
orang, melawat orang. Betul. Syarika? Melawat orang. Melawat siapa tu? Melawat saudara-saudara. Boleh, betul. Dan Istina? Kita pergi rumah jiran. Tak apa, kita menziarahi orang sakit. Oh, betul. Jadi semua jawapan yang awak berikan itu betul. Beri tepukan. Untuk mengetahui pengertian ziarah yang benar, saya nak minta Nasyifah untuk bahasakan pengertian ini. Baik, Ustazah. Okey, silakan Nasyif. Lawatan ke sesuatu tempat dengan niat baik, antaranya rumah keluarga, kawan-kawan atau berkunjung ke tempat seperti makam dan perkuburan. Okey, silakan duduk Nasyifah. Terima kasih. Okey, daripada pengertian ziarah ni, kita boleh tahu bahawasanya bila kita bercakap tentang ziarah, kita melawat ke sesuatu tempat dengan niat yang baik, kerana niat itu merupakan perkara yang kita perlu betulkan sebelum melakukan sesuatu perkara. Kerana apa? Innama a'malu binniyat. Okey, contohnya kan kalau ustazah sakit, lepas tu Zarifah melawat ustazah dengan niat yang baik untuk bertanyakan khabar. Adakah itu ziarah? Ziarah. Ya, benar sekali. Selain daripada itu, kita juga boleh menziarahi keluarga, jiran, tetangga. Lagi siapa? Kawan. Kawan. Lagi? Sanak saudara. Cikgu-cikgu. Dan ramai lagi lah kan? Asalkan kita ada niat yang baik itu sendiri. So jadinya, selain daripada melawat mereka tadi, kita juga boleh menziarahi makam dan juga perkuburan, di mana kita bukanlah melawat makam dan perkuburan itu dengan niat untuk melakukan perkara-perkara yang pelik, tapi kita melawat makam dan perkuburan ini adalah dengan sebab untuk kita mengganti kematian. Okey. Jadi daripada sini kita boleh tahulah bahawasanya Allah wujudkan ziarah ni supaya kita dapat menimbulkan rasa kasih dan sayang antara manusia. Dan secara tidak langsung sebenarnya apabila kita menziarahi rakan-rakan kita, keluarga kita, kita sebenarnya telah menaburkan kegembiraan dalam diri mereka. Okey, faham? Faham. Jadinya bila mereka gembira, kita pun Gembira. Dan hubungan kita semakin Rapat. erat dan rapat. Okey, faham semua? Faham. Rapat. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum dan juga dalil. Okey, saya terangkan dulu ya maksud hukum ni. Okey, hukum menziarahi orang sakit ialah sunat. Siapa tahu maksud sunat tu apa? Saya, Ustazah. Okey, Rasyifah, silakan. Saya rasa sunat ni macam kalau kita buat, kita dapat pahala kan? Betul juga. Lagi siapa nak cuba? Kalau tak buat, tak dapat dosa pun. Oh, betul. Lagi. Oh, kalau macam tu boleh je lah kan kalau kita tak buat. Boleh je. Tapi kalau Rasulullah dah buat, kita mestilah ikut. Oh. Kerana apa? Sebab bila kita buat perkara sunat, kita akan dapat pahala. Siapa je tak nak pahala kan? Betul. Jadi, apa contoh amalan sunat yang lain? Istina. Baca Al-Quran. Surah Quran. Okey. Zahid? Puasa sunat. Puasa sunat. Sedekah. Oh, sedekah, Masya Allah. Okey. Dan secara tidak langsung adat ziarah ni merupakan juga perkara-perkara sunat. Jadi lepas ni awak nak buat tak menziarahi dan kehidupan awak? Nah. Sebab apa? Sebab kita akan dapat pahala. Okey, bagus semua. So, seterusnya kita pergi kepada dalil nakli untuk ziarah. So, dalil nakli ni ialah daripada hadis. Dan Ustazah nak minta Aisyah boleh? Boleh, Ustazah. Okey. Baca hadis ini dan juga maksudnya. Al-Subai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Man 'ada maridan lam yazal fi khutbatil jannati hatta yarji'. Rawahul Muslim. Daripada Subai telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menziarahi orang yang sakit, dia berada di dalam kebun syurga sehingga dia pulang. Okey, bagus. Kita Aisyah.
berbincang secara berpasangan tentang apa yang tuan faham tentang hadis ni. Okey? Okey. Okey. Yang murid depan boleh berbincang dengan pelajar belakang. Okey? Ustazah bagi masa 1 minit untuk berbincang. Okey? Macam mana macam mana? Jangan Okey, murid-murid, fokus. Masukkan tangan. Okey, semua fokus main depan. Okey. Semua dah siap? Dah siap. Bagus. Jadi, Ustazah sediakan spin wakil daripada setiap pasangan ni. Dan siapa yang kenalah jawab. Okey? Okey. Okey, dah ready semua? Ding 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 ding. Kami faham kalau kita pergi ziarah tu kita dapat pahala, lepas tu kita dapat berada dalam kebun-kebun syurga, kan? Okey, betul tak kawan-kawan? Betul. Betul. Bagi tepuk tangan. Okey, tak habis lagi. Ustazah nak teruskan juga spin yang tadi. Semua dengar? Saya ke Aisyah? Aisyah. Tak payah rasa. Okey. Aisyah yang Christina. Apa awak faham tentang hadis ini tadi? Okey, saya rasa siapa yang menziarahi orang sakit ni, dia tak, selagi dia tak pulang, dia masih lagi dalam kebun syurga. Jadinya maksudnya dia dapat banyak pahala lah kan? Ya, Okey, betul. Dia macam jumpa saya tadi. Apa? Saya nak lihat jawapan daripada pasangan Ashifah. Okey. Okey, yang kami faham maksudnya lagi mana kita masa kita ziarah orang sakit, lagi mana kita tak pulang, jadi kita akan dapat banyak pahala sampai Macam kita duduk dalam kubur. sampai yang pahala tu boleh buat kita masuk syurga. Betul. Okey, jadi daripada hadis tersebut sebenarnya kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala ni sangatlah baik pada hamba-Nya. Di mana kita tengoklah Nabi sendiri ada menyatakan bahawasanya kalau kita menziarahi orang yang sakit, kita akan dapat pahala seperti mana dia berada di dalam kebun syurga. Kita boleh lihatlah betapa mudahnya Allah untuk memberikan kita pahala dengan cara menziarahi orang sakit saja. Jadi nampak tak Allah ni sangat baik dengan hamba-Nya? Nampak kan? Jadi lepas ni awak semua bolehlah amalkan ada ziarah ni ketika menziarahi orang sakit. Okey? Daripada situ kita dapat mengeratkan silaturahim, kasih sayang, dan juga dapat berkenalan secara lebih rapat. Okey. Okey, tadi kita dah belajar tentang pengenalan.
gambar ni. Cantik kan? Cantik. Cantik-cantik juga. Saya nak suruh awak baca lah. Kalau cantik-cantik tak baca, sayang lah kan? Okey, saya nak start daripada Syafiqah dulu baca. Apa adab berziarah nombor 1? Okay, yang pertama, niat yang baik. Niatnya baik. Sila duduk. Jadinya, apabila kita nak berziarah, kita kena pastikan kita punya niat yang baik. Contohlah kalau kita ada niat yang jahat waktu kita nak berziarah, adakah kita akan dapat pahala waktu tu? Kan? Tapi bila kita dah start niat yang baik waktu nak berziarah, kita secara automatically akan dapat pahala. Contohlah, macam Christina jatuh sakit. Jadi, Masyita pun rancang untuk menziarahi Christina. Jadi, waktu tu Masyita macam saya nak ziarah Christina lah untuk bertanyakan khabar Christina. Mana tahu Christina tengah sedih sebab dia sakit kan. So daripada situ niat Masyita baik ke tak? Baik. Jadi Masyita akan dapat pahala. Mudah tak dapat pahala? Mudah. Dengan niat yang baik saja. Okey. Yang kedua, Ustazah nak minta sebelah sekali. Okey, mana? Yang kedua, maklumkan kedatangan kepada tuan rumah serta pilih masa dan keadaan yang sesuai. Okey, sila duduk. Jadi, contohlah kalau kita nak menziarahi suatu hari raya, adakah awak main serbu je ziarah rumah orang? Kan? Biasanya kita kena bagi tahu dulu dengan cara telefon ke ataupun kita WhatsApp kan. Kod-kod lah waktu tu kita tengah datang, tiba-tiba tuan rumah tak ada. Sedih tak kita? Sedih. Tak pun? Nanti habis duit minyak. Betul juga. Tak pun waktu kita datang tu tiba-tiba tuan rumah tak berhenti pun. Tak macam tuan rumah ni, ada orang datang. Tak pernah apa macam tu. So bila kita minta izin dengan tuan rumah, perkara tu sebenarnya dapat memberi masa pada tuan rumah ni untuk buat persiapan lah untuk menyambut tetamu. Contohnya hidangkan makanan ke atau kemas rumah ke kan. So daripada situ kita sendiri gembira, tuan rumah pun gembira. Tak pilih masa tu, maksudnya kalau subuh-subuh tu tak boleh lah. Mana ada orang jalan subuh-subuh Pilih masa pun kita kena ambil kira juga. Sebabnya kita tak boleh lah macam dah lewat malam. Rasa patut tak kita ziarah waktu-waktu lewat malam? Orang ngantuk dah. Ya, sebab malam waktu tu kita tidur. Kalau kita datang malam-malam, tuan rumah nak layan kita ke awak rasa? Nak tidur dah. Kalau dia layan pun mungkin dia terpaksa layan ke kan. So that's why lah kita betapa pentingnya kita minta izin dulu untuk datang ke rumah. Okey, faham? Bagus. Okey, gambar yang ketiga ni orang rasa dia tengah buat apa? Macam nak pintu pun. Betul kan? Tak. Ada orang tak? Okey. Yang ketiga ni meminta izin dan mendapat jemputan tuan rumah. Sama lah macam yang kedua tadi, iaitu kita sebagai tetamu kena minta izin dengan tuan rumah untuk datang ke rumah. Dan bila contohlah tuan rumah tu ada buat majlis perkahwinan dan tuan rumah tak jemput kita, awak rasa patut tak kita datang? Sebab apa? Dia tak jemput. Dia tak jemput. Kok lah dia tak jemput, so kita datang. Tak lupa bilik tuan rumah tu kan? Betul. That's why lah kita kena minta izin dan juga dapat jemputan daripada tuan rumah, barulah kita datang ke rumah tersebut. Okey? Okey, yang keempat, apa Masyita? Yang ketuk tu, kalau selagi dia tak jawab, kita tak boleh masuklah kiranya. Ya, betul. Nampak, walaupun awak dah ketuk 3 kali kan, awak janganlah buka pintu tu. Sebab apa? Tak boleh. Sebab apa? Sebab mungkin tuan rumah tu sendiri tak terima kehadiran awak. Sebab tu lah dia tak buka pintu. Okey. So kalau dia tak buka pintu tu, mungkin awak boleh datang next time ke. Dia minta izin lah kepada tuan rumah kan. Okey. Yang keempat, dari sambung Zarizal pula. Mengucapkan salam dan memberikan ruang kepada
dekat rumah tuan rumah yang kita nak ziarahi, kita kena apa? Bagi salam. Contoh bagi salam macam mana? Assalamualaikum. Ada orang tak? Contoh kalau waktu raya. Kami nak datang beraya boleh? Kan macam tu kan? So bila kita dah bagi salam, orang pun jawab salam dan dia akan jemput kita masuk ke dalam rumah. Okey. Yang kelima, Zarifah. Menggunakan perkataan yang baik dan panggilan yang selesa. Okey. Apa perkataan yang baik awak rasa kalau sesuai lah untuk kita ziarah orang? Tanya khabar. Tanya khabar, contoh? Macam awak sihat ke? Lagi? Perkataan yang baik Kalau kita datang rumah orang, tadi kan kita kena cakap kasar-kasar. Kan? Takkan kita datang rumah orang kita nak marah-marah kan? Jadi kita kena cakap perkara-perkara yang baik lah. Kita puji rumah dia. Kita cakap lah, cantiknya rumah ni, wanginya, ya selesanya. Bila kita cakap puji-puji macam tu, sebenarnya dia telah menjadikan hati tuan rumah tu happy lah kan? Sebab tetamu puji rumah kita, siapa je tak suka kan? Kalau awak suka tak? Suka. Apa lagi hati tuan rumah tu mestilah dia suka kan? Betul. Contoh panggilan yang baik apa? Awak jangan cakap aku kau. Betul juga tak? Jangan menjerit dan jangan cakap kuat. Jangan cakap kuat-kuat. Lagi jangan carut. Betul. Lagi contohlah, kalau kita melawat rumah atuk-atuk kita ke, kita kena pakai gelaran apa? Gelaran yang sopan lah kan? Atuk sihat ke, pakcik ke? Jangan kita panggil nama. Tak ke rasa jadat kalau kita panggil nama kan? So bila kita panggil nama macam tu, tak kecewa ke hati tuan rumah? Kecewa. Okay, nombor 6. Siapa? Istina. Mengawal pandangan mata daripada mencari kekurangan tuan rumah. Macam mana gambar ni? Kaki tunduk je, kaki ni. Ini cakap. Setunduk itu je. So bila kita dapat mengawal mata ni, sebenarnya kita dapat kawal kita punya diri daripada mengata buruk tentang apa yang kita pandang. Contohlah, kalau Masyitah melawat rumah Syafiqah kan. So Masyitah macam tiba-tiba mata Masyitah melila-lila. Mata Masyitah melila-lila. Lepas tu dalam hati dia cakap macam ni, mana je rumah Syafiqah ni? Tak ada ke? Tak ada kipas je kot. Macam tu. So bila Masih ada cakap macam tu, kalau Syafiqah dengar, Syafiqah kecewa tak? Kecewa. Jadi awak rasa Syafiqah ni nak jumpa Masyitah datang lagi tak? Okey lah, saya takkan cakap macam ni. Dia contoh. Okey. Baiklah Christina, boleh awak bacakan yang ketujuh? Boleh Hazah? Okey, silakan. Siapa muda Hazah? Boleh. Yang ketujuh, tidak menceritakan hal ehwal tuan rumah dan rumah yang diziarahi kepada orang lain. Okey, silakan duduk. Jadi maksud ayat ini ialah apabila kita menziarahi rumah orang, kita tidak boleh menceritakan perkara-perkara buruk yang kita lihat daripada tuan rumah tersebut. Contohnya rumah tuan rumah itu macam nak cantik lah, panas lah. So kita tak boleh ceritakan aib-aib tuan rumah tu pada orang lain. Supaya apa? Supaya bila contohlah bila tuan rumah tu dengan cerita itu daripada mulut kita sendiri, iaitu kita yang menziarahi rumah tuan rumah itu, tidak ke tuan rumah itu berasa kecewa dengan tindakan kita kan? Betul tak? Betul. Okey. Yang nombor 8 ni boleh tak nak minta sama-sama baca? Boleh. Okey. Boleh Hazah? Wahai isnani
rumah tu. Mestilah tuan rumah tu akan tidak berasa selesa kalau kita duduk lama-lama. Betul Ustazah. Jadi kalau kita nak pulang daripada kita nak keluar, kita kenalah minta izin dengan tuan rumah. Contohlah kalau ziarah rumah ustazah, lepas tu tiba-tiba je awak keluar daripada rumah ustazah macam tu je. Awak rasa benda tu biadab tak? Biadab. Jadi pentingnya meminta izin ni supaya kita nampak menunjukkan adab-adab kita ketika berziarah. Okey? Okey Ustazah. Okey. Lepas tu yang ke-9. Siapa? Saya. Okey. Yang terakhir, menutup aurat dan menjaga batasan sebagai tetamu. Betul. Okey, kalau kita nak menziarahi orang, patut tak kita pakai seksi-seksi? Kan? Memang tak boleh pun dalam Islam. Jadinya dalam berziarah juga Allah telah tetapkan kepada umatnya untuk kita menutup aurat walaupun kita nak menziarahi orang. Contohnya ziarah orang sakit. Okey? Dan kita kena jaga batasan sebagai tetamu. Contohnya kalau kita ziarah rumah orang, kita janganlah bergurau terlebih-lebih. Macam kita tengah bercakap dengan orang yang berumur daripada kita, lepas tu kita bergurau-gurau lebihan. Awak rasa benda tu elok tak? Tak elok kan, walaupun dia tak cakap pun yang macam tak baguslah macam ni, tapi sebenarnya perbuatan tu memang tak bagus pun. Okey. Okey, sekarang ni tadi awak dah belajar tentang pengertian dan Hukum. hukum dan juga Ada berapa tadi? 9. Okey. Boleh ulang sama-sama? Boleh. Yang pertama, Niat yang baik. yang kedua, Maklumkan kedatangan kepada tuan rumah serta pilih masa dan keadaan yang sesuai. okey, yang ketiga, Meminta izin dan mendapat jemputan tuan rumah. okey, seterusnya, Mengucapkan salam dan memberikan ruang kepada tuan rumah untuk bersedia. yang kelima, Menggunakan perkataan yang baik dan panggilan yang selesa. keenam, Mengawal pandangan mata daripada mencari kekurangan tuan rumah. okey, yang ketujuh, Tidak menceritakan hal ehwal tuan rumah dan rumah yang diziarahi kepada orang lain. okey, yang ke-8, Meminta izin untuk pulang dan tidak berada terlalu lama di rumah orang yang diziarahi. dan yang terakhir. Menutup aurat dan menjaga batasan sebagai tetamu. Okey, jadi awak dah dapatkan ke-9 adab berziarah. Jadi Ustazah nak nilai kefahaman kamu, betapa kamu fahamnya tentang adab ziarah ni, kita akan adakan satu aktiviti. Yeay. Apa ni Ustazah? Surprise! Set. Okey. Yang ni Ustazah ada buatkan buku digital khas untuk kamu semua. Wow. Yang bertajuk Menziarahi Pakcik Zaki. okey. Siapa Pakcik Zaki Ustazah? Kawan Ustazah ke? Pakcik awak ke? Pakcik. Saya pun tak tahu dia pakcik kaki. Okey. Okey. Jadi okey, sebelum kita lakukan aktiviti ni, Ustazah akan bahagikan kamu pada 2 kumpulan, iaitu
cerita yang Ustazah dah print ni? Baca gili-gili ke Ustazah? Ke baca ramai-ramai? Nak baca ramai-ramai boleh? Boleh. Boleh? Ya ke? Nak? Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ni kalau nak tengok slide depan pun boleh. Okey. Okey. Okey, kumpulan Supergirl. Dah sedia? Sedia. Sedia, semangat sikit. Semangat. Okey. Makan semua. Okey. Wahai Isnani Nada. Pagi Sabtu yang cerah menyenangkan hati Amin. Dalam ketenangan itu, dia tiba-tiba teringat akan Pakcik Zaki yang kurang sihat sejak beberapa hari lalu. Baik, saya ziarah Pakcik Zaki hari ini. Moga kunjungan saya dapat menggembirakan hatinya. Bisiknya perlahan sambil tersenyum kecil. Okay, next to right. Sebelum bertolak, Amin menghantar mesej kepada Makcik Siti, isteri Pakcik Zaki. Assalamualaikum Makcik Siti. Bolehkah saya datang sekejap untuk merawat Pakcik Zaki pada pukul 4 petang ini? Makcik Zaki Makcik Siti membalas, Waalaikumsalam. Sudah tentu boleh Amin. Kami amat mengalu-alukan kedatangan kamu. Tepat pukul 4 petang, Amin tiba di hadapan rumah Pakcik Zaki. Amin merapikan pakaiannya, kemudian Amin memberi salam. Assalamualaikum Pakcik Zaki. Makcik Siti menjemput Amin masuk dengan senyuman. Amin bersalaman dengan lembut dan duduk di kerusi setelah mendapat keizinan Pakcik Zaki. Pakcik Zaki, bagaimana keadaan Pakcik hari ini? Kata Amin dengan suara yang perlahan dan sopan. Dah sempat rumus surat belum? Tidak. Kami nak kira. 1, 2, 3, 4 dah seterusnya. Lagi satu. Okey. Tiba-tiba Amin teringat tentang cerita di sekolah. Hampir sahaja dia hendak menceritakan sesuatu yang tidak baik tentang rakannya. Tetapi Amin cepat-cepat beristighfar. Tidak boleh mengumpat. Ziarah ini untuk kebaikan, fikirnya. Okey. Habis. Bagi kita buka kumpulan Supergirl. Baca okey tak Ustazah? Bagus, saya sangat suka. Awak makin lancar bahasa Jawi. Okey, kumpulan kita. Apa nama kumpulan awak? Dah sedia ke belum? Okey. Mula dari Wahid Isnani Nada. Makcik Siti menghidangkan teh panas dan kuih muih. Terima kasih banyak Makcik Siti. Sedap kuih ini, ujar Amin memuji dengan ikhlas. Amin memastikan dia makan dan minum dengan cermat dan beradab. Setelah hampir sejam, Amin melihat jam tangannya. Dia perasan Pakcik Zaki sudah mula kelihatan letih. Amin tahu adab menziarah adalah tidak membebankan tuan rumah dengan menziarah terlalu lama. Amin bangun dengan tenang. Pakcik Zaki, saya mohon diri dulu. Saya doakan Pakcik cepat sembuh, dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kata Amin. Terima kasih Amin atas kunjungannya. Pulang dengan hati-hati ya Amin, jawab Pakcik Zaki dan Makcik Siti. Amin memberi salam dan melangkah keluar dengan senyap, menutup pintu dengan berhati-hati.
Amin pulang ke rumah dengan hati yang gembira. Alhamdulillah, hari ini aku berjaya mengamalkan adab-adab ziarah. Semoga ziarahku diterima sebagai ibadah, katanya sambil tersenyum. Habis. Alhamdulillah. Jadi, daripada pembacaan awak secara beramai-ramai tadi, apa yang awak faham tentang cerita tadi? Dia pergi ziarah pakcik dia. Lelaki. Lepas tu dia banyak amalkan dia nampak baik lah. Betul. Aisyah, awak rasa cerita ni menarik tak? Menarik. Menarik. Sebab apa? Sebab dia tahu ada adab ziarah. Betul. Gambar pun cantik. Terima kasih. Penat kalau buat. Jadinya daripada cerita tadi, apa yang awak dapat simpulkan sebenarnya? Kita kena rawat jarak orang ni, kita kena beradab. Lagi? Syarika? Kita kena amalkan adab-adab. Contohnya apa yang awak nampak tadi? Apa contoh dia? Dia minta izin. Minta izin. Sebab apa kalau tak minta izin? Nanti tuan rumah tak bersedia nak sambut tetamu kan? Okey, Zarifah, apa lagi yang awak baca tadi ada orang nampak? Contohnya macam tak boleh terlalu lama sebab takut orang yang kita ziarah tu penat ke. Betul. Kesian nak layan. Betul, benar sekali. Okey, jadinya untuk aktiviti kali ni, Saza nak minta kumpulan Supergirl dan juga Stargirl untuk membina Peta Minda berdasarkan adab-adab yang ada di dalam buku cerita ini tadi. So, untuk kumpulan Supergirl, awak cari adab-adab tersebut daripada buku surat 1 hingga 5. Seterusnya untuk kumpulan awak pula, buku surat 6 hingga 10. Okey? Saza akan sediakan kad mani, kertas ni, kertas majuk. Dan Saza nak minta awak lukis dalam peta minda, boleh? Boleh. Yang bulat-bulat tu kan Sandra? Tak kisah apa-apa, itu boleh jawab. Siapa yang paling cantik, saya kasih hadiah. Wah, Okey, Saza bagi masa 10 minit, cukup tak? Cukup. Okey, saya tekan masa ni. Okey, jangan dulu. Saza pun nak ingatkan, lepas awak dah siap ni, kita akan ada pembentangan, okey? Buat metal kan? Boleh? Gitu ya. Buku ni. Ini buku ni. Apa awak baca bagi? Semangat. cuba tanda dulu. Pegang. Ni niat. Niat. Niat bisa. Jadi nak tadi apa? Niat Niat yang baik. Niat yang baik. Niat yang baik. Ya. Nampak? Lagi nak tengok sini tak apa. Niat baik. Okey. Mana ni? Boleh. Ustazah pun nak ingatkan, lepas awak dah cari adab ziarah tu, awak kena nyatakan waktu pembentangan nanti adab yang awak dapat daripada cerita tu. Faham tak? Betul-betul faham. Okey. Kita ada satu. Wah, awal-awal. Tidak berlepas. Tidak lama sangat menunggu. Dengan ini dulu lah. Ini dulu. Tidak. Dah cantiknya awak buat. Wow. Pakai sopan. Tidak berkata yang baik-baik. Berkata yang baik.
Mestilah Ustazah. Macam Zaimin cakap. Oh, ni tak ada dah. Kau bertanya apa tak? Sama ke kata. Okey dah. Okey, boleh. Kita ada masa 7 minit lagi. Ada berziarah. Ada berziarah. Tidak boleh buat lambat-lambatkan. Cepat-cepat. Mana Zara cepat-cepat pulang. Tidak membebankan lah. Tidak membebankan. Tidak menyusahkan. Tidak menyusahkan tetamu. Kenapa tetamu makcik kan? Tidak membebankan. Tidak membebankan orang sakit. Orang sakit. Tapi dia sakit ke? Orang sakit. Kenapa dia keluar? Betul-betul. Tidak membebankan orang sakit. Kemudian penimbangan. Lina, berdoa aku. Niat baik. Niat yang baik. Dia nak berdoa. Dia berdoa yang pakcik ni untuk sihat. Terima kasih. Ini pakcik. Okey, boleh. 6 minit lagi. Kejap Ustazah. Cantik je awak di sini. Perokok ni Ustazah. Wih. Nanti awak masuk pertandingan Ajar saya. Yang kedua sini. Buat cantik-cantik tau Ustazah Hadiah. Meminta izin ke minta izin sebelum dia minta izin lah. Ya ada ni apa tu? Ya ada. Ya ada. Tu dia tak ada. Apa mana tak awal? Apa merapikan. Balik. Dia rumah syari. Jadi dia beradab. Semua dengan beradab. Satu lagi ke? Kedua, ada dua lagi. Syari. Ambil pulang. Sampai dengan dah. Muka Zara. Tak ada. Tak ada. Satu je. Okey tak? Okey. Apa tadi? Dia beradab. Keluar dengan pulang dengan beradab. Boleh? Ni tak? Nampaknya memulai. Kami nak hias sikit. Tak apa, kita ada lagi 4 minit. Buat dia weh. Ikut kreativiti. Ya. Bismillah. Tengah hati yang baik. Ya. Itu. Meminta. Oh boleh. Betul kan? Betul kan? Dia kena Kan ni? Satu macam mana? Ke WhatsApp tu dah. Sekejap. Dia tu. Boleh. Ush, ada hati bersinar. Jangan. Sorry. Betul. Sama ya. Lemon. Telefon. Ring ring. Ui. Lady Jordan.
Mana apa? Nak. Nak buat matahari. Matahari. Nak Matahari sangat cantik warna hijau. main ni. Ya. Ustazah. Comelnya. Comel rasa. Ceria ya. Warna-warni. Saya pun warna lah. Menggunakan bahasa yang baik. Okay, murid-murid, ini ada situ mana? Sekejap. Kelas awak nak pandang. Tak belakang. Awak. Ya. Nama aku pula. Mana atas? Mana ni ah? Atas ke? Super good masa Tak ada rumah kat sini. Tak ada pun. Sebab dia kan nak melawat. Ikut alas umatnya. tahu ke tak ni? Hah? Tak ke ha je? Ha ke tak? Ha ke? Apa ziarah? Okay, murid-murid, 30 saat lagi. Pakcik Zaki. Makcik Siti. Pakcik Zaki. Pakcik Zaki. Makcik Zaki. Makcik Siti. Dia pakai tudung. Masa dah datang. Nanti jangan buat dah. Okey, semua sudah siap? Okey, sekarang isi tempat masing-masing dulu. Okey? Kita bawa ke sana. Boleh juga. Tak payahlah letak di situ. Okey. Okey, sekarang ni waktu yang ditunggu-tunggu, iaitu waktu pembentangan. Jadi, kita persilakan kumpulan yang dah siap tadi dulu. Iaitu kumpulan Sorry. Kumpulan Supergirl. Sini boleh. Terima kasih. Okey. Fokus semua. Cantik tak? Cantik. Jadi, Okey, Supergirl. Apa yang awak dapat daripada buku surat 1 hingga 5 tentang adat-adat berziarah tadi? okey. Jadi, daripada ni, daripada kata bagi kita orang tanda tau. Oh, Tengok. tanda. Orang tanda tak? Ingat. Oh, ingat. Okey, jadi yang pertama dalam buku surat ni yang dia kata dapat moga kunjungan saya dapat menggembirakan hatinya. Jadi itu sebagai niat yang baik. Yang baik. Yang terbaik. Betul tak? Betul. Okey, satu orang. Okey, yang kedua, bila dalam buku surat ni dia kata, bolehkah saya datang sekejap untuk melawat Pakcik Zaki? Jadi tu meminta izin. Betul. Oh my god. Okey, lepas tu yang ketiga, ambil merapikan pakaiannya kemudian memberi salam. Itu menuntut aurat yang baik. Kita nak jumpa orang yang menuntut aurat yang baik. Yang terakhir. Yang terakhir, kami jumpa menggunakan bahasa yang baik.
ni dah dianggap mengumpat. Hmm. So dia tak cerita. Dia menggunakan pakaian yang baik. Okey, betul tak semua? Okey, betul. Selamat untuk Ibu Sudan. Okey, semangat sekali. Yang ke-21, seterusnya kita akan pergi kepada kumpulan yang kedua. Iaitu Kumpulan 2 buat macam mana? kumpulan struggle. Okey, kumpulan struggle. Awak buat daripada buku surat berapa? 6 sampai 10. Okey. Okey, dah sedia? Okey. Okey, adab ziarah nombor 1. Okey. Dalam buku surat 5 menggunakan perkataan yang baik dekat ayat mana ni? Yang makan dia memuji. Oh ni. Amin dicakap terima kasih banyak Mak Siti, sedap kuih ini. Ujar Amin memuji dengan ikhlas. Amin ni dia puji makanan. Suka makanan Mak Siti. Kalau orang lain kita makan, kita kena puji. Tapi kalau makanan tak sedap, diam je. Tapi kita kena lah jamah sikit. Untuk jaga hati tuan rumah. Okey, yang kedua surat 7. Okey. Mendoakan kebaikan kepada tuan rumah. Kumpulan kami pandai. Okey, baik tak? Oh ni. Oh ni salah ni. Okey, tak apa salah. Okey, tidak membebankan orang sakit. Okey. Kami tahu adab ziarah adalah tidak membebankan tuan rumah dengan menziarah terlalu lama. Sebab ni Amin cakap setelah hampir sejam, Amin melihat jam tangannya, dia perasan Pak Cik Zaki tu dalam keletihan dah. Dia dah letih. Betul. Jadinya kalau kita nak ziarah orang, kita kena tengok masa lah. Jangan terlalu lama. Sebab apa nanti ke rumah? Letih. Penat. Okey? Okey, seterusnya betul-betul mendoakan kebaikan kepada tuan rumah. Ini. Oh, ni. Dia kata saya doakan Pak Cik cepat sembuh, dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Ini dia mendoakan lah. Dia tak ada dah kata-kata yang tidak baik kepada Pak Cik ni. Bagus. Bagus, Amin. Bagus Amin. Kemudian pulang dengan beradab sebab dia ni Amin ni membelas lah nak pulang ni. Dia kata Amin memberi salam dan melangkah keluar dengan senyap, menutup pintu dengan berhati-hati. Betul, takkanlah Amin keluar tiba-tiba Amin nak pergi balik, tiba-tiba dia keluar je, tak izin. Orang sekolah boleh macam tu beradab ke? Kan? Jadinya Amin pulang dengan beradab dengan minta izin. Okey, bagi tepukan. Okey, sila duduk. Kat sini ya. Okey. Okey. Tahniah
mana kita sebagai manusia biasa, kita kenalah mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan kita. Contohnya seperti adab ziarah. Contoh perkara-perkara kecil sekalipun kita kena terapkan dalam diri kita. Contohnya memberi salam, meminta izin, ya? Duduk pandangan. Duduk pandangan. Puji ke rumah. Puji tuan rumah walaupun Kalau makanan dia tak sedap. walaupun makanan tak sedap, kita kena jaga hati tuan rumah dengan jamah sedikit makanan tersebut kan. Jadi walaupun perkara ni kecil di mata manusia, sebenarnya perkara-perkara kecil ni lah menjadi pandangan yang besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dengan adanya adab ziarah ni, Allah memberikan kita manusia ganjaran dalam kehidupan. So jadinya Ustazah nak menggalakkan awak semualah untuk sentiasa istiqamah mengamalkan adab ziarah ni dalam kehidupan. Dapat semua? Dapat. Alhamdulillah. Okey, sebelum Ustazah mengakhiri kelas pada hari ini, Ustazah nak minta kamu untuk lakukan latihan interaktif di rumah, di mana Ustazah akan kasih link ni dalam grup WhatsApp, okey? Boleh. Di depan Ustazah nak semak, boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey. Ustazah rasa sampai di sini saja. Jadi kita tamatkan kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَعَصْرِ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Okey. Bangun. Syukran jazilan ya Ustazah. Syukran jazilan ya Ustazah. Ma'assalamah wa ilal liqa'. Bye. Terima kasih semua. Jumpa kelas